Assalamualaikum. Kini saya berada dekat Jabal Uhud, di mana peristiwa dia rendah tu macam sebab tanah di bawah. yalah. Sana tu dia rendah sikit. Ini sebab kita parking kat belakang. Nak apa? Bukan kata buat rasuk-rasuk. Nak ke suasana je. Jadi kita tahu sejarah dia. Berapa orang masa perang Uhud ni? Uhud ni 1,000 tentera. Badar pun 300. Badar 300. Waalaikumsalam. Betul lagi 300 orang tak ada diri sebab diorang termakan kesulitan daripada orang kafir. Ubay bin Salul. Dia masuk dengan tu balik bila mati dia 300 orang tak ada diri. Dia dengan 300 ni tentu yang tinggal. Lepas tu masa tengah kancah peperangan ni kan, maksudnya dia bagi tahu pada pemanah jangan turun. Kalau apa pun jadi, menang atau kalah jangan turun. Itu yang kita makan tu hasrat tu. Jadi bila tentera Khalid Al-Walid dia berundur, dia ingat kita dah menang. Ni. Dalam masa sama dia nampak harta peperangan, harta rampasan kan, pihak Islam boleh ambil. Jadi Rasulullah dia tak dengar peperangan, tak dengar arahan Rasulullah. Rasulullah kata menang atau kalah jangan turun. Jadi dia orang pun turun. Daripada jumlah yang tu, seorang yang tinggal atas bukit Malah tu, dia orang turun kata tentera Khalid Al-Walid datang balik serang. Tu yang kalah tu. Okey, sebab jadinya perang Uhud masa tu sebab kaum kafir dia orang nak balas dendam yang kekalahan di Badar. Sebab tu terjadi Uhud balik, macam repeat balik lah, dia orang masih tak puas hati lah. Jadi semasa sebab apa berperang di Uhud? Masa tu Rasulullah dia terlambat dapat berita yang kafir ni dah datang on the way nak menyerang. Jadi Rasulullah dia berbincang dengan sahabat, kita nak berperang di mana? Sama ada nak bertahan di dalam Madinah ataupun di luar kota, di sini lah. Jadi hasil perbincangan, sahabat-sahabat pun bagilah pandangan. Jadi ada sahabat bagi pandangan kita bertahan di luar je lah. Jadi Rasulullah dia ambil keputusan tu, dia bertahan di sini. Sebab masa tu kafir Quraisy dia dah on the way menyerang dah. Jadi Rasulullah tak ada pilihan. Ini lah tempat berperang dia. Uhud ni yang mengajaknya kaum kafir. Sebab diorang kalah di peperangan Badar. Badar tu sebab malaikat bantu. Malaikat bantu. Di perang Badar, diorang kafir Quraisy, diorang Abu Jahal terbunuh. Dia punya ketua diorang. Jadi diorang tak puas hati lah. Jadi masa datang dekat sini, yang ketuanya Abu Sufyan pula. Ketua dengan Khalid Al-Walid. Abu Sufyan tu lepas tu terjadi peperangan Uhud. Jadi story dia, apa sebab benda ni berperang, sebab apa. Kita ramai-ramai. Grup semua ni, siapa yang ada kat sini, Mat? Jangan ambil gambar sini. Sini awak tak nampak tu. Jangan Aduh.